Macam mana Hana boleh tahu plan kita? Aku habis nak bayar semua tu. Hampir je kan. Itu tak jadi apa-apa kan. Kau tak payah nak menggelabah sekejap boleh? Tak payah menggelabah. Kalau apa-apa jadi kat aku macam mana? Kau ingat kan? Apa-apa jadi kat aku. Kau keheret. Hei! Apa kau buat kat sini? Kenapa datang ofis aku ni? Kenapa datang? Kenapa kau reject call aku? Sekarang ni aku perlukan. Salam semua. Okey, episod ke-16 ni adalah penonton komen pasal adegan yang mana Zakwan minta duit. Jadi Hana takkan dia bagi duit macam tu je. Rasanya Hana dah tak perlu layan kehendak Zakwan. Macam agreement tu, deal tu, macam kenapa Hana bersetuju dengan agreement tu, sedangkan agreement tu boleh jadi tak sah sebab dia sengaja dibuat oleh Zakwan supaya untuk dia terus meminta duit dari Hana. So maksudnya bila Hana dah berpisah dengan Zakwan, patutnya dia dah lari daripada segala derita, tapi masalahnya dia masih lagi menderita. Penonton kata sampai episod ke-20 pun masih menderita, ataupun saya tak tahu berapa episod drama bersih ni, lupa dah. Tapi orang kata sepanjang drama bersih ni Hana asyik menderita je. Bahagia tu episod last je. So penonton berharap Hana lebih bijak sikit menghadapi Zakwan ni, sebab dia dah tahu perangai Zakwan macam tu. Itu yang saya boleh nampak sepanjang drama, sepanjang adegan daripada episod ke-16 dia asyik berulang-ulang macam Hana ni boleh bijak sikit tak, tapi tak tahulah kalau korang, sebab dia daripada adaptasi novel. Kalau korang baca novel mungkin korang boleh nampak gambaran Hana ni macam mana, ataupun ada perubahan daripada novel ke drama bersih. Okey, jumpa lagi.